Pernah tak anda terfikir macam mana seorang penulis tu boleh buat kita rasa macam-macam hanya dengan ayat? Macam ada magic kan? Sebenarnya itu bukan magic. Itulah gaya bahasa. Jom, hari ini kita bongkar sama-sama kotak alatan rahsia para penulis ni dan tengok macam mana mereka cipta sihir yang buat tulisan jadi betul-betul hidup. Soalan ni lah yang selalu bermain kat kepala kita kan? Macam mana dia buat tu? Percayalah, ia bukan nasib tapi kemahiran. Rahsianya, penggunaan bahasa yang betul-betul disengajakan dan terancang. Dah sedia? Okey, jom kita bedah siasat macam mana magic ni terhasil satu persatu. Okey, untuk kupasan kali ni, kita akan lalui 4 bahagian. Mula-mula, kita akan tengok seni perbandingan. Lepas tu, kita akan belajar cara untuk cipta dunia deria yang hidup. Seterusnya, kita akan selami makna-makna yang lebih mendalam. Dan akhir sekali, yang paling penting, kita akan tengok macam mana nak aktifkan warisan kreatif kita sendiri. Baik, kita mulakan dengan yang pertama, seni perbandingan. Kenapa ini penting? Sebab secara semula jadi, otak kita ni memang suka cari kaitan, cari corak. Dan penulis yang hebat, mereka tahu macam mana nak guna tabiat otak kita ni untuk cipta kaitan-kaitan yang wow, yang buat kita tengok dunia ni dari sudut yang openly lain. Alat pertama dalam kotak ni, metafora. Dan yang ni memang padu. Lupakan perbandingan lapik-lapik. Metafora ni jenis yang direct. Dia tak cakap benda ni macam benda tu. Tak. Dia terus cakap benda ni adalah benda tu. Boom! Apa jadi? Terus ada satu percikan elektrik dalam otak pembaca, satu sambungan yang pantas. Cuba dengar ayatnya. Hatinya gunung yang sunyi. Perasan tak? Ayat ni tak kata hatinya macam gunung. Dia kata hatinya adalah gunung. Terus kita bukan setakat faham dia sedih. Kita rasa betapa besarnya kesunyian tu, rasa sejuknya, rasa kosongnya. 5 perkataan je tapi impaknya dalam betul. Jadi, apa beza metafora dengan simili? Senang je. Fikir macam ni. Metafora tu macam satu tumbukan padu. Direct, berani. Hatinya adalah gunung. Bam. Simili pula, dia lebih macam bisikan. Dia seperti bayang yang hilang. Dia bagi hint, dia cadangkan satu kaitan, tapi masih ada jarak sikit. Dua-dua berguna, tapi feel dia tu sangat-sangat berbeza. Okey, alat seterusnya. Jom kita bagi nyawa pada benda-benda yang tak bernyawa. Inilah dia, personifikasi. Bayangkan kalau angin boleh berbisik rahsia, kalau ombak boleh mengamuk marah, bila penulis bagi sifat-sifat manusia pada alam, tiba-tiba alam tu sendiri jadi watak dalam cerita dan kita jadi lebih senang nak rasa terhubung dengannya. Contohnya macam ni, angin berbisik rahsia malam. Tiba-tiba, angin bukan lagi sekadar udara bergerak. Dia dah jadi macam penyimpan rahsia kan? Macam geng dengan malam tu. Ayat ni tak cakap malam tu misteri. Tak payah. Dia buat kita rasa sendiri misteri itu melalui bisikan angin. Nampak tak bezanya? Kadang-kadang kan, untuk sampaikan sesuatu yang betul-betul besar, kita kena lebih-lebihkan sikit. Selamat datang ke dunia hyperbola. Inilah alat yang kita guna bila perkataan macam sangat sedih atau sangat gembira tu rasa tak cukup kuat. Kita exaggerate habis-habisan untuk bagi impact maksimum. Cuba fikirkan ayat ni. Tangisnya menggegarkan langit. Logik ke? Memang taklah. Langit takkan gegar sebab orang menangis. Tapi, kita faham tak betapa dahsyatnya kesedihan dia? Mesti faham kan? Inilah hyperbola. Dia abaikan logik fakta sebab dia nak sampaikan kebenaran emosi. Dan selalunya, ia tepat menusuk ke hati. Okey, jadi kita dah tahu macam mana nak buat perbandingan yang power. Tapi, macam mana penulis nak tarik kita masuk terus dalam cerita tu? Caranya adalah dengan menyerang deria kita. Jom kita tengok macam mana mereka bina dunia yang kita boleh nampak, dengar dan rasa. Alat utama kat sini ialah imejan. Imejan ni bukan setakat deskripsi biasa tau. Ia adalah seni guna bahasa untuk lukis gambar dalam kepala kita, untuk pasang soundtrack, malah untuk buat kita terbayang bau dan rasa. Inilah yang buat dunia rekaan tu rasa macam betul-betul wujud. Tengok macam mana pemilihan perkataan yang teliti boleh ubah segalanya. Langit kelabu menyelimuti kota yang lesu. Penulis tu boleh ke tulis langit mendung habis cerita, tapi perkataan kelabu dan lesu, dia buat lebih banyak benda. Dia lukis satu mood, satu perasaan penat dan suram. Kita bukan setakat nampak bandar tu, kita rasa keletihan bandar tu. Tapi imagine ni bukan untuk mata je. Penulis juga melukis guna bunyi. Ada 2 teknik best. Satu, asonansi. Ini pengulangan bunyi vokal, macam bunyi I dalam api hati ini. Dia cipta satu melodi dalam ayat. Lepas tu ada aliterasi.
Yang ni pula pengulangan bunyi konsonan. Macam bunyi P dalam pohon-pohon pun perlahan pudar. Dia bagi ritma dan tekstur pada ayat. Macam muzik kan? Dan mestilah ada cara paling direct untuk guna bunyi onomatopeia, perkataan yang bunyinya sama macam maksud dia. Contohnya, gedebuk. Tak payah cerita panjang, kita terus dengar apa yang jatuh. Ia macam sound effect dalam tulisan. Simple tapi sangat berkesan. Okey, setakat ni kita dah cover yang asas. Sekarang, jom kita menyelam lebih dalam lagi. Alat-alat yang seterusnya ni, dia bukan pasal apa yang ditulis, tapi pasal apa yang tak ditulis. Pasal makna-makna tersirat yang tersembunyi. Kat sinilah penulisan tu betul-betul jadi satu seni. Ini membawa kita kepada perlambangan atau simbolism. Di sinilah satu objek biasa tiba-tiba membawa makna yang jauh lebih besar. Fikirkanlah, merpati bukan sekadar burung kan? Ia lambang kedamaian. Ribut yang datang tu mungkin bukan pasal cuaca je, tapi pasal konflik yang bakal meletus. Ia macam kod rahsia antara penulis dengan pembaca untuk sampaikan idea-idea besar. Macam ni, kita nampak gambar burung terbang bebas. Adakah ia pasal burung semata-mata? Tak kan? Terus kita terfikir pasal kebebasan, pelepasan, harapan. Penulis tak perlu tulis panjang lebar. Dia inginkan kebebasan. Cukup tunjuk seekor burung melayang di langit dan kita sebagai pembaca terus faham. Tapi macam mana kalau saya cakap, kadang-kadang cara terbaik untuk faham satu kebenaran adalah melalui sesuatu yang nampak macam bercanggah. Ini akan bawa kita kepada satu alat sastra yang paling mind-bending. Jawapannya, paradoks. Tengok contoh ni. Diam itu jawapan paling lantang. Kalau ikut logik, macam tak masuk akal. Macam mana diam boleh jadi lantang? Tapi cuba bayangkan, bila kita tengah bergaduh dan seorang tu tiba-tiba senyap. Diam dia tu, lagi kuat bunyinya daripada jeritan. Kan? Itulah dia, satu kebenaran yang mendalam, tersembunyi dalam satu ayat yang nampak bercanggah. Jadi, kita dah bongkar kotak alatan ni. Kita dah tengok metafora, imagen, simbol, macam-macam lagi. Tapi, tahu satu hal, guna itu hal lain. Jadi bahagian terakhir ni, ia bukan pasal penulis lain. Ia pasal anda. Macam mana anda boleh ambil semua warisan kreatif ni dan gunakannya untuk karya anda sendiri. Ada satu konsep yang sangat best kat sini. Aktifkan warisan ada hikmah. Ini bukan pasal tiru bulat-bulat apa yang orang dulu buat. Bukan. Ia pasal kita faham kuasa alatan ni semua yang tak lapuk di zaman dan kita gunakannya untuk cerita-cerita zaman sekarang dan masa depan. Dan sebenarnya prosesnya taklah susah mana. Mula-mula kenal pasti dulu. Masa anda membaca, cuba cari. Ni metafora. Ini personifikasi. Lepas tu, cuba cipta sendiri. Beranikan diri untuk guna dalam tulisan anda. Dan akhir sekali, sambungkan. Jadilah sebahagian daripada rantaian pencerita yang panjang yang menyambungkan warisan dulu dengan suara unik anda hari ini. Jadi, kita kembali kepada anda. Kotak alatan ni dah terbuka luas depan mata. Rahsia pun dah dibongkar. Semua alat ni bukan untuk disimpan dalam museum tau. Ia untuk diguna. Jadi soalan sekarang bukan lagi macam mana diorang buat. Soalan sekarang ialah, dengan semua alatan ni, cerita apa yang anda nak sampaikan?